Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Ini Carry Live kawan-kawan. Selamat pagi. Setelah bercuti 3 hari menemani suami, hari ini Kak Nur kembali bersemangat untuk membuat video-video Kak Nur. Walaupun kadang-kadang sempat tak sempat, alhamdulillah untuk minggu ni Kak Nur sempatlah sediakan video masak tu 3 untuk ketika bercuti tu. Maknanya memang Kak Nur all out lah, simpan kan supaya tak adalah kosong sangat. Cuma channel yang ini terbengkalai dah pula sebabnya kita nak spendkan masa. Sebab dia kalau yang masak tu kita dah boleh simpan-simpan kan. Kalau nak video yang vlog ni selalunya kita perlukan apa yang nak buat. Lepas tu ketika tu kita dengan cucu, kita tak nak lah dia mengganggu, betul tak? Okey, hari ni Kak Nur dah kembali bersemangat. Kak Nur semalam dah beli barang rumah untuk sebulan. Jadi Kak Nur tengok ni, kebetulan tak lama lagi nak puasa kan, nak raya. Dia Kak Nur simpan untuk buat persiapan lah untuk biskut Kak Nur. Ini nanas, Kak Nur beli 2 biji semalam. Sepatutnya semalam nampak hijau, hari ni dah kuning lah pula kawan-kawan. Okey, Kak Nur nak buat inti tak nanas. Kak Nur buat sendirilah sebabnya ya kalau yang beli tu manis sangat kan kawan, terlalu manis. Jadi macam susah kita nak makan lah. Tapi suami kata better buat sendiri sebabnya bagus kan untuk kita. Jadi Kak Nur hari ni buat lah. Kak Nur buat 2 biji dulu sebab tak nak buat banyak-banyak juga. Kak Nur buat 2 biji, tengok nanti kalau kurang Kak Nur akan boleh buat lagi. Okey, hari ni untuk resipi inti tat Kak Nur akan ada videonya, kawan-kawan boleh cuba ya. Ni Kak Nur letak tepi dulu, dia menyangkut kawan-kawan. Jadi kita turunkan sekejap. Bismillah, kita potong. Dia seeloknya nanas yang agak sedikit muda ya. Bukan muda sangat, tapi nanas ni dia elok, dia tak ada berair. Okey, sekali dia kawan-kawan. Sebabnya minggu ni tak adalah, Kak Nur tak ke mana. Minggu depan tak juga. Minggu satu lagi lah, 3 bulan Kak Nur ikut suami lagi. Macam itulah sekarang ni. Ni yang Kak Nur kupas-kupas ni Kak Nur letak kat sini sebab sini ada tanaman Kak Nur kan. Tapi kebun Kak Nur loh kawan-kawan. Itulah dia bila kita ni kadang bila ikut secara tak langsung kita punya tugas rumah tu ada banyak, ada juga yang tertinggal kan. Tapi tak apalah. Yang penting kita dapat temankan suami. Dah tua-tua ni kawan-kawan. Tapi dalam masa yang sama kena spendkan masa juga untuk 2 cucu Kak Nur tu. Alhamdulillah lah dapat juga diorang. Hari tu kami bawa, suruh datang ke hotel kan. Dapatlah spend masa tu. Kebetulan free. Cakap diorang boleh datang tak jumpa kat sini. Dia kata boleh. Sebab cucu tu ya Allah, rindu anak ya rindu, tapi rindu cucu tu tak boleh nak kata apa lah kawan-kawan. Nampak sini, bestnya kalau cucu bawa sini. Bestnya kalau cucu datang sini. Jadi macam anak tu dah sikit lah. Tambah pula cucu kita jenis yang pandai ambil hati kita kan. Bila jumpa, Ode kalau nanti kita datang sini lagi boleh. Gitu. Yang kakak tu, si adik ikut je. Okey. Ni Kak Nur buang sikit lah dia punya mata ni. Kalau buat sendiri ni kawan-kawan, satu, kita puas kan. Kita tahu Kak Nur kadang tak suka yang beli tu. Kadang dia terlalu manis. Lepas tu bila kita bakar dia, inti dia keras. Dia keras sangat sebab gula banyak. Mana yang Kak Nur buat. Kalau nak cari inti yang sedap pun Kak Nur tengok dulu. Kalau pilih, Kak Nur pilih lah. Tapi bagi Kak Nur yang lembut tu lagi bagus. Sebab nanti bila bakar dia kan keras juga tau.
Kan. Maaf ya kawan-kawan, Kak No kalunya kupas nanas gini je. Walaupun ada papan ni kan. Sebab bagi Kak No dia macam tak kemas. Kalau macam ni kan Kak No lebih rasa mudah dan kemas. Tapi pastikan tangan tu kuat lah. Kak No dah biasa kan kawan. Sorry lah pot Kak No sini-sini je kan. Tak boleh nak upgrade apa-apa kan kawan. Teringin nak upgrade tapi itulah. Tak apalah. Kawan-kawan doakan Kak No juga tahu supaya Kak No punya Facebook tu dah monet, tapi dah monet, alhamdulillah dah monet, tapi cuma Kak No tak tahu dia nak bernombor pin cukai. Kak No tak terbuat lagi. Tak tahu nak buat macam mana. Okey, doakan ya, semoga ada juga rezeki Kak No dekat Facebook. Nampak ni. Dah siap. Satu yang dah, satu yang belum. Nak. Okey. Ini kita nak yang ni pula. Yang ni dah siap. Tengok. Jangan jatuh, tolong. Nampak. Kak No kalau ni lebih cepat. Tangan Kak No biasalah. Kak No lebih cepat. Okey, ni sambung yang kedua. Ada orang tangan dia tak tahan kalau dengan nanas ni. Kalau Facebook dia tak payah. Nyamuk kawan-kawan. Nampak tak? Tak dapat. Duduk kat belakang nyamuk ah. Sekejap je kan. Yang penting pisau tajam. Dia kalau nak buang mata anu ni kena tajam. Kalau tak dia tak cantik, tak kemas. Kak No ni kalau buat kerja dengan pisau tumpul, Kak No dia rela tak buat daripada Kak No buat. Sebab leceh. Kak No memang tak suka kalau buat tu pisau pula tumpul. Boleh melambatkan kerja Kak No kalau ikutkan. Yang ni kurang sikit lah. Kurang cantik sikit. Walaupun yang tadi tu dia cakap cantik. Yang ni kurang. Malam pergi beli malam. Cahaya tu tengok macam okey. Rupanya masak sangat. Dia eloknya yang kurang sedikit masak. Maka bukan tak masak langsung. Dia masak tapi belum kuning lah maksudnya. Kan? Kalau kuning, dia berair. Nanti proses masak dia lama. Bila masak terlalu lama, inti kita jadi keras. Tapi kalau nak tahan, memang kena kering lah. Ada orang dia toast dulu air. Tapi Kak No tak. Kak No masak je. Kak No tak pakai blender, Kak No pakai chopper. Kalau blender, dia terlalu halus. Kalau pakai chopper dia kasar kan. Lepas tu kalau tak ada chopper, pakai parut je. Lebih baik. Parut halus tu kan. Itu lebih baik daripada kita blender. Blender terlalu halus, tapi itu semua ikut kawan-kawan lah, betul tak? Setiap orang dia ada cara dia nak mudahkan lagi. Kita tak boleh kata cara orang tu salah. Itu cara dia. Dia selesa dengan tu, kita biarkan aja. Kita raikan saja. Kalau nak ikut, silakan. Itu saja. Hidup ni simple kan kawan. Doakan ya kawan, Kak No punya Facebook tu lancar. Ada rezeki Kak No kat situ untuk anak-anak. Kan? YouTube dah ada, alhamdulillah kan. Walaupun tak banyak tapi rezeki tetap ada. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Kalau ada rezeki kat Facebook, doakan ya kawan. Buat tambah-tambah. Kak No duduk rumah, ada rezeki. Kan?
Bantu suami kawan-kawan. Zaman sekarang semua kita kena tolong menolong. Dah siap kawan-kawan. Inti kita, untuk inti kita dah siap. Nampak simple, senang. Kak Nur memang buat macam ni. Nampak kemas kan? Okay, itu sajalah video Kak Nur sambil-sambil kita borak. Terima kasih banyak atas support kawan-kawan. Alhamdulillah, walaupun gini-gini saja kawan-kawan, support kawan-kawan tu amat-amat Kak Nur hargai. Okay, sentiasa jaga diri, bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Nur. Assalamualaikum.